cleaner rupanya. Kenapa awak nak bekerja dengan HR? Sebab saya rasa HR ni yang terbaik. Apa kebolehan awak dan apa yang menyebabkan awak berminat nak kerja dekat sini? Kebolehan saya boleh angkat barang berat macam papan solar, tapi saya tak boleh sekepit tangan. Tadi kau cakap kau kuat sangat kan? Aku nak kau angkat barang ni. Okey, boleh. Alamak. Berat pula ni jadi. Tadi kau cakap macam papan solar. Angkat benda macam ni pun tak boleh. Alamak bang, ini besar sangat bang. Minta yang kecil sikit lagi boleh tak bang? Kalau macam tu, kau angkat, aku bagi kecil sikit. Okey, baiklah. Saya cuba yang ini. Kau ni sebenarnya boleh ke tak boleh, Mat? Risaulah aku tengok kau ni, Mat. Aku bagi yang besar ni pun kau tak boleh. Aku bagi yang kau yang sedang ni pun kau tak boleh. Risau aku dengan kau ni, Mat. Boleh tu boleh bang, tapi minta lah bang yang kecil lagi sikit. Boleh bang? Boleh Kau ni betul-betul payahlah. Angkat yang ni pun tak boleh. Nah, kau angkat yang tu pula. Cik manager. Apa kau ni? Manager? Aku bukan manager kau lah. Aku cleaner, kau tahu tak? Apa? Kau cleaner rupanya? Kami dari Halim Razak Maju mencari pekerjaan selama 5 orang. Jadi, yang mana berminat nak join kita punya tim, korang boleh datang interview. Nak tahu lokasi dekat mana? Tengok dekat bawah ni.